Tidak ada gunanya kalau kita ada hasil mahsul dari bumi Malaysia ini. Tidak ada gunanya kalau kita mempunyai teknologi yang paling tinggi, tetapi segala-galanya tidak berpaksi pada kesatuan dan perpaduan. Tidak ada gunanya kalau kita ada hasil mahsul dari bumi Malaysia ini. Tidak ada gunanya kalau kita mempunyai teknologi yang paling tinggi, apabila konsep satu Malaysia diperkenalkan, maka ramai juga orang yang tertanya-tanya apakah maksud, erti dan substance kepada konsep satu Malaysia. Saya dapati bahawa pada asasnya sebahagian besar negara rakyat Malaysia menerima konsep satu Malaysia. Dalam pada mereka menerima konsep satu Malaysia, mereka ingin tahu apa dia makna, maksud, erti satu Malaysia itu. Mereka ingin tahu kerana mereka ingin memahami, mereka ingin menghayati, dan seterusnya mereka ingin melaksanakan dan menterjemahkan konsep satu Malaysia ini dalam kegiatan seharian rakyat Malaysia. Sebahagian besar negara rakyat Malaysia menerima konsep satu Malaysia.